Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamzah Zainuddin tubuh parti baru ataupun dia masuk parti yang sedia ada. Itu persoalannya. Jadi nampaknya uh, politik orang Melayu semakin berpecah. Bersatu sampai dah dua kali berpecah. Satu ketika penubuhan pejuang dan satu lagi ni Hamzah Zainuddin pula dia pecat dan kemungkinan besar dia akan tubuh parti baru ataupun dia akan join mana-mana parti yang ada lah kan. Tapi kalau dia join mana-mana parti yang ada, maksudnya tak akan ada parti baru dan tak pecah. Tak tak, tak banyak pecah lagi lah. Tapi kalau dia tubuhkan parti baru, maka Bersatu pun dah ada dua anak, iaitu Pejuang dan juga parti baru Hamzah. Walaupun Bersatu baru 8-9 tahun. Dah dua kali pecah. Itu sebab saya kata Bersatu ni dah tak lama tuan-tuan. Bersatu ni dah tak lama. Umurnya sudah tidak lama. Lepas PR ke-16, pada pandangan saya, pada ramalan saya, Bersatu akan bersepai dan berkubur. Balik pada persoalan Hamzah tadi kan. Kalau dia nak tubuh parti baru, macam kita selalu sebutlah, proses penubuhan parti baru itu mungkin makan masa lebih lama, perlu kepada keputusan Menteri Dalam Negeri dan sebagainya kan. Perlu ada prosesnya untuk RS dan sebagainya. Tapi kalau dia ambil alih parti yang sedia ada, banyak tuan-tuan parti yang sedia ada yang kadang-kadang hanya ada nama saja, tapi kita pun tak tahu parti itu hidup lagi kita hidupkan. Macam parti kita, parti Berjasa, parti Ikatan Kadir Sefadir kan. Banyak lagi parti-parti yang ditubuhkan dan tidak apa orang kata tidak aktif, tapi masih lagi belum dimatikan oleh RS ataupun belum ditutup oleh RS. Jadi parti itulah yang Hamzah boleh ambil alih. Macam ketika Parti Amanah Negara ditubuhkan, Parti Amanah Negara itu berasal daripada Parti Pekerja. Jadi pimpinan Amanah ketika itu berbincang dengan Presiden atau pengurusi Parti Pekerja iaitu Kopi Chan. Lainnya, Kopi Chan setuju untuk Parti Pekerja itu diambil alih dan dijenamakan semula, rebranding dengan nama Parti Amanah Negara. Dan modus operandi itulah yang boleh digunakan pakai oleh Hamzah. Begitu juga dengan Parti Keadilan Nasional. Ditubuhkan dulu atas nama parti lain. Jadi Parti Keadilan Nasional, lepas itu bergabung dengan Parti Rakyat, jadi Parti Keadilan Rakyat. Kan? Jadi sebenarnya tuan-tuan, ikut Hamzah lah kan. Kau nak ambil parti lain ke, kau nak tubuh parti baru, terpulang pada kau. Yang penting Bersatu semakin nak bersepai, Perikatan Nasional pun semakin hari menuju talqin kuburnya. Dan kita lihatlah sama ada Hamzah Zainuddin boleh bertahan atau tidak kan. Dengan dikata dia ada 17 ataupun 16 orang ahli parlimen itu. Kan. Sebenarnya kalau Hamzah Zainuddin tubuh parti baru, saya rasa tak lama tuan. Dia tak lama. Dia sama juga macam Bersatu, tak lama. Tapi kalau dia masuk parti yang dah lama, dia masuk UMNO balik, dia masuk PAS ke, dia boleh bertahan. Tapi cuma dia takut dia tidak diberikan tempat oleh parti yang sedia ada. Kita tunggu dan lihat. Terima kasih.